Sekarang ni kalau kita tengok dalam media massa, tuan-tuan, kita diwawarkan dengan apa? Masyarakat wawarkan dalam media massa, simpan makanan kerana nanti akan berlakunya kelaparan, kebuluran. Simpan. Tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW, yang tak kebuluran dan kelaparan ni orang mukmin aja. Simpanlah macam mana makanan, sebanyak mana makanan yang kita simpan, kita tetap lapar, melainkan orang yang beriman. Kerana yang disebutkan oleh Nabi SAW, orang beriman ini tidak akan lapar sebelum datangnya Dajjal, kerana makanan mereka itu pagi tasbih. Ini tuan-tuan ni telah maklum dengan cerita ini. Tetapi kenapa kita sibukkan selain Allah? Kita masih lagi bergantung, berharap, berpegang sungguh-sungguh. Kerana apa yang disebut oleh Nabi dalam hadis sebelum Dajjal itu keluar. Jadi yang kita kena perkukuhkan, simpan sungguh-sungguh, jaga sungguh-sungguh adalah akidah kita, supaya kita ini tidak terkeluar daripada golongan orang beriman. Kerana orang beriman sahaja yang tidak lapar, kata Nabi. Paginya dia akan makan subhanallah, petang alhamdulillah, malam Allahu Akbar. Golongan ini yang selamat daripada fitnah Dajjal. Tuan-tuan, itu yang selalu saya katakan, kita berharap agar kita selamat daripada fitnah Dajjal, iaitu dengan kita mengamalkan suratul Kahfi, 10 yang di awal, 10 yang di akhir. Tetapi jika mana orang yang membaca suratul Kahfi ini tak percayakan Allah, bolehkah selamat, tuan-tuan? Orang yang beramal dengan surah Al-Kahfi ini mensyirikkan Allah, bolehkah selamat, tuan-tuan? Di mana pergantungan kita? Di mana kepercayaan kita? Di mana keyakinan kita? Kita benar-benar yakin tak dengan Allah sebagai penyelamat kita, yang kita gantung harap? Ini berlaku, cerita ini saya pernah cerita dengan tuan-tuan tentang perkara yang berlaku kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika ia sedang berehat di bawah pokok yang rendang. Datang satu suara mengaku bahawa dia adalah Tuhan. Lalu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kalam Allah bila harfin bila sautin, tak ada huruf, tak ada suara, kata Syekh Abdul Qadir. Lalu ketawa iblis, tuan-tuan. Iblis berkata kepada Syekh Abdul Qadir, wahai Syekh Abdul Qadir, ilmumu telah menyelamatkan kamu, mujurlah kamu ni alim, dia kata. Ketawa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Dalam halus, engkau ingin menipu aku juga, dia kata. Sebenarnya yang telah menyelamatkan aku adalah Allah, bukan ilmuku. Kerana ramai orang yang berilmu tetapi tewas, ramai orang yang tahu tetapi tidak percaya. Kita tahu tetapi kita tidak percaya. Yahudi dan Nasara, mereka tahu tetapi mereka tidak percaya. Mereka mengakui Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi akhir zaman, tapi dengan keegoan, kesombongan mereka tidak percaya. Sombong, tuan-tuan. Kenapa sombong? Aku boleh hidup sebab aku ada duit. Aku boleh hidup sebab aku ada pangkat. Aku boleh hidup sebab aku ada kawan-kawan yang berkuasa. Tetapi dia lupa dan dia tak pernah mengatakan, aku boleh hidup kerana aku ada Allah. Dia terlupa. Yang memberikan dia harta, kudrah, pangkat itu adalah Allah. Dia lupa yang tu pemberian Allah. Inilah, tuan-tuan, yang berlaku pada akhir zaman. Orang mula menjadi sombong dengan Allah, sehingga dia menidakkan Allah dalam banyak perkara dan banyak hal. Dan inilah, tuan-tuan, ulama-ulama sufiah, ulama-ulama yang mana mereka ini kebanyakannya
pada 2/3 malam mereka akan menitiskan air mata mereka kerana memikirkan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah apa yang mereka lihat pada zaman ini, mereka akan merayu dengan Allah, mereka akan menangis kepada Allah kerana memikirkan akan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang Nabi sebut mereka ini golongan yang banyak, tetapi mereka ini ibarat buih di laut. Sekali datang ombak, mereka berpecah dan tak jadi apa-apa. Mereka ini tidak ada kegerunan pada hati orang-orang kafir. Umat Islam mula diinjak, dizalimi, satu dan satu. Orang kafir mula berani menginjak-injak, memijak-mijak, menzalimi orang-orang Islam. Kerana akidah orang Islam ini semakin rapuh. Mereka lebih percaya kepada harta, keduniaan, pangkat dan sebagainya, sehingga kan menidakkan Allah Subhanahu wa ta'ala.